Saya tak ada kuasa. Saya tak ada kuasa untuk sekat harga minyak dunia daripada naik. Itulah kata-kata Datuk Seri Najib Tun Razak suatu ketika mana jadi Perdana Menteri. Pada masa tu kenaikan sekitar 20 sen saja. Hanya 20 sen. Tapi berjuta-juta orang maki Datuk Seri Najib Tun Razak. Kononnya sebagai Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak boleh mengawal harga minyak dunia daripada naik. Seolah-olah Malaysia ini adalah pengeluar utama minyak dunia. Seolah-olah negara kita ni adalah negara yang lebih hebat daripada Arab Saudi, daripada Kuwait, daripada Qatar, Iran dan sebagainya. Hari ini, ramai orang dah mula sedar bahawa sebenarnya sebagai sebuah negara kecil, Perdana Menteri di sebuah negara kecil yang hanya mengeluarkan sekitar 600,000 tong dan juga menduduki tangga ke-29 dalam dunia. Kalau nak dibandingkan dengan negara minyak yang jauh lebih besar, yang mengeluarkan berpuluh-puluh juta tong sehari, memang kita tak boleh kawal harga minyak lah. Sedangkan mereka yang jauh lebih besar pun tak boleh kawal harga minyak. Apatah lagi Malaysia ni. Tapi entah macam mana ramai yang terpedaya dengan puaka, dengan jembalang yang mengatakan bahawa kononnya Datuk Seri Najib boleh mengawal harga minyak dunia daripada naik. Tapi Alhamdulillah ramai dah mula sedar bila berlaku krisis kenaikan kos bahan api seluruh dunia ni, ramai dah mulai sedar bahawa memang sebagai seorang Perdana Menteri, kita tak boleh kawal kenaikan harga minyak dunia. Tetapi Datuk Seri Najib telah menunjukkan walaupun kita tak boleh kawal harga minyak dunia daripada naik, tetapi sebagai kerajaan, kita kena juga tengok kepada kesan-kesan kenaikan yang berlaku kepada rakyat ini. Kalau kenaikan itu terlalu pantas, ia akan menyebabkan inflasi dan akan menyebabkan harga barang pun akan naik. Kita kena fikir kalau harga barang naik macam mana? Dengan gaji yang perlahan, dengan kenaikan kos sara hidup yang tinggi, harga barang yang naik, dengan orang kata pelaburan yang kita masih tak nampak lagi. Yang tak nampak lagi. Kita bayangkanlah penderitaan yang ditanggung oleh rakyat macam mana. Oleh sebab itu, kita kena bersyukurlah. Jadi kerajaan janganlah marah. Janganlah gelar rakyat ni macam-macam. Sebab apa? Rakyat sedang tertekan. Orang tertekan ni memang dia akan marah. Tetapi sebagai pemimpin, kita janganlah maki rakyat ni. Kesian mereka. Betul tak? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.